Okay, Assalamualaikum bang. Mas nak tanya bang, abang niaga ayam bunting tu bang. Betul. Berterangkan sikit produk apa yang ada? Okey, kita ada produk ayam bunting yang besar RM10.5 Alright. dan sosis jumbo Okey bang. RM5.5 Okey. dan sate ayam. Okey, RM2 bukan jumbo Itu tak jumbo kan Sosis jumbo bukan jumbo. Oh bukan Okey bang. Dekat mana bang? Dekat Kip Mall Paidaras. Okey, datang ramai sampai besok last. Hari Ahad Okey baik. Saya tanya tak, akak jual perfume kan? Perfume perempuan ke perfume lelaki tak? Perfume lelaki dan perempuan. Kan. Harga boleh tahu tak harga dia macam mana? Kita ada dua harga. Okey. Satu 49, Okey. satu 39 sebab ikut parti. Okey, mana yang 49 tu? Okey, contoh yang 49 adalah 1 million gold. Okey. 1 million gold lelaki punya lah. Lelaki punya Kalau yang perempuan punya 49 yang terbaru, nama dia Pure Apple. Assalamualaikum bang, saya nak tanya bang. Abang jual makanan-makanan viral tu? Betul. Ni aiskrim ke bang? Ya betul. Kami sini ada jual satu makanan viral di mana Alright. kita ada banana pudding. Banana pudding saya ni bukan yang setakat banana saja, yang ni kita ada original. Oh, ni. Tetapi saya dekat sini saya persembahkan ada 4 lagi flavor yang menarik. Misalnya kita ada red velvet cheese. Okey. Dan kita ada yang ni strawberry pavlova, manakala kita ada chocolate brownies. Alright. Dan last sekali flavor terbaru saya adalah Hokkaido cheese. Ya. Okey, dia kira macam mana ni? Dia kira 1 cup ke 2 cup ke macam mana? Yang menariknya bang, Okey. dalam satu tub ni Alright. abang boleh dapat 4 cedok ataupun 4 flavor, boleh Alright. campur-campur. Okey. Yang ni boleh makan dalam 2 ke 3 orang, sangat berbaloi dan harganya RM20 sahaja. Sangat